Ustaz, bagaimana sikap kita dengan peminta-minta di lampu merah yang memakai kostum superhero? Bolehkah kita membelinya? Memberinya? Di dalam hadis Nabi SAW, man sa'ala min ghairi faqr faka'annama ya'kulul jamr. Barang siapa yang meminta-minta bukan kerana kefakiran, bukan kerana hajat, maka seperti ia memakan bara api neraka. Mazalar rajul yas'alun nas, kata Nabi SAW. Seseorang yang sentiasa meminta-minta kepada manusia, maksudnya meminta-minta itu dijadikan profesi. Hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahm. Dibangkitkan pada hari kiamat, tak ada seketul daging pun di wajahnya. Mana tengkorak je, buruk rupa dia. Ini menandakan bahawa meminta-minta hukumnya haram dalam Islam. Dan orang yang memberikan pun juga berdosa. Kerana apa? Disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua, pojok kiri bahagian bawah ke atas sedikit. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau seandainya ada yang memberi, maka dia ketagihan. Pertama satu orang, maka dia akan bawa orang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dan meminta-minta ni ketagihan jemaah. Sebab apa? Pendapatannya besar. Pendapatan 1 jam ya, kadang-kadang sampai 200,000. Yang akhir-akhir ni ada yang viral macam tu juga. 1 jam boleh 200,000. Kalau 10 jam, 2 juta satu hari. 2 juta satu hari kali sebulan 60 juta. Kalah DPRD, gajinya 60 juta sebulan. Dan satu lagi, ini juga membahayakan orang ramai. Kalau seandainya meminta-minta tu banyak di jalan, membahayakan orang ramai. Boleh jadi dia dilanggar, atau boleh jadi orang melanggar yang lain disebabkan mengelak daripada peminta-minta tadi. Sementara dalam Islam, la darar wala dirar. Tak boleh memudaratkan diri sendiri dan tak boleh memudaratkan orang lain. Gitu. Jadi jangan dibagi-bagi peminta minta. Allah Ta'ala alam bissawab.